Bismillahirrahmanirrahim. Ni ada telur yang dah dibasuh ya. Apa dah pecahkan siap-siap. Senang nak goreng kan, cepat kerjanya. Lagipun takut telur tu ada yang busuk kan. Tapi tak pernah lagi jumpa telur busuk dekat sini. Minyak tu dah panas, masukkan telur tu ya. Tadi api dia kuat. Lepas tu masa kita masak telur tu api tu perlahan ya. Supaya dia tak kuning sangat. Atas pun tak payah dibalik-balikkan ya. Biar dia masak, separuh masak je atas tu. Bawah dia masak betul. Masaklah sampai habis. Dah pun siap. Jom kita tengok bahan-bahannya pula. Ada 1 biji bawang besar, ni untuk tumis ya. Ni 1 biji bawang besar, 3 biji bawang putih, setengah inci halia. Itu kisar. Cili sos dalam 5 sudu makan, cili kisar tu dalam 4 sudu makan. Yang minyak sedikit tadi tu untuk lebih goreng telur tadi. Tambah minyak lain lagi, minyak baru ya. Tumis bawang besar yang 1 biji tadi tu. Agak layu saja. Masukkan pula bahan kisar, bawang putih halia dan bawang besar tu ya. Dimasak hingga hilang bau dia ya, bau kisar tu. Lepas tu masak hingga kering. Ini nampaknya dah kering ya. Dah pun kering bahan tu, masukkan cili kisar ya. Sedikit air lebih cili tadi tu ya, nak masakkan cili tu. Tunggulah sampai pecah minyak ya. Masukkan sos cili pula. Air sedikit. Bolehlah dimasukkan serbuk perasa dan garam. Dirasa dulu apa yang kurang. Upah tambah gula ya. Sebab cili sos tu dia rasa masam sikit. Dah pun siap. Tapi minyak tu dibuang ya. Upah buang minyak tu terlampau banyak. Upah saja buat sambal tu kering. Sebab upah nak letak sambal tu atas telur ya. Letaklah sambal tu sampai habis. Dah pun siap. Selamat mencuba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di lain video. Okay, bye.